Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bersama saya Cikgu Wahidah. Kita telah memasuki tajuk yang seterusnya iaitu interaksi antara hidupan. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai interaksi antara haiwan. Jom kita mulakan. Perhatikan habitat tanah lembap ini. Berapakah jumlah hidupan yang kamu kenal pasti dalam gambar ini? Semua hidupan di habitat ini tinggal bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain untuk hidup. Bagaimanakah hidupan ini berinteraksi? Interaksi antara hidupan. Interaksi antara hidupan ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas bagi meneruskan hidup. Terdapat 3 jenis interaksi antara haiwan, iaitu mangsa-pemangsa, persaingan dan simbiosis. Mari kita kenali setiap jenis interaksi ini. Interaksi antara haiwan yang pertama, mangsa-pemangsa. Pemangsa ialah haiwan yang memburu haiwan lain untuk dimakan. Mangsa pula ialah haiwan yang diburu atau dimakan oleh pemangsa. Citah ialah pemangsa yang memburu rusa. Rusa pula ialah mangsa yang dimakan oleh citah. Burung ialah pemangsa dan ikan menjadi mangsanya. Burung helang ialah pemangsa, manakala arnab ialah mangsa. Penyu ialah pemangsa yang memakan obor-obor. Lihat haiwan ini pula. Dapatkah kamu kenal pasti mangsa-pemangsa? Labah-labah ialah pemangsa, manakala belalang pula ialah mangsa. Interaksi yang kedua ialah persaingan antara haiwan. Apabila keperluan asas seperti makanan, air, tempat tinggal dan pasangan adalah terhad, haiwan akan bersaing antara satu sama lain untuk terus hidup. Persaingan intraspesies ialah persaingan antara spesies haiwan yang sama. Persaingan interspesies pula ialah persaingan antara haiwan yang berlainan spesies. Mari kita lihat contoh persaingan intraspesies. Dubuk bersaing untuk mendapatkan makanan. Kuda belang bersaing untuk mendapatkan air. Badak air bersaing untuk mempertahankan kawasan. Burung tiung jantan bersaing untuk mendapatkan burung tiung betina untuk mengawan. Contoh persaingan interspesies pula seperti burung hering dan singa yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Kuda belang dan nu bersaing untuk mendapatkan air. Burung tiram sedang menghalau burung camar daripada mendekati kawasannya. Persaingan intraspesies bersaing untuk mendapatkan 4 keperluan asas, manakala persaingan interspesies pula bersaing untuk mendapatkan 3 keperluan asas. Jenis interaksi antara haiwan yang ketiga ialah simbiosis antara haiwan. Simbiosis bermaksud hubungan rapat antara 2 spesies haiwan. Terdapat 3 jenis interaksi simbiosis iaitu mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Mari kita kenali ketiga-tiga jenis simbiosis ini. Yang pertama ialah mutualisme. Mutualisme bermaksud interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Contohnya, buaya membuka mulutnya untuk membiarkan burung singgah untuk memakan sisa makanan yang terdapat pada celah giginya. Pada masa yang sama, buaya dapat membersihkan giginya. Selain itu, ikan badut dan buran juga merupakan contoh mutualisme. Ikan badut bersembunyi di sebalik buran.
Sengat pada buran melindungi ikan badut daripada dimakan oleh ikan pemangsa. Pada masa yang sama, ikan badut akan menakutkan pemangsa buran seperti ikan rama-rama. Simbiosis yang kedua ialah parasitisme. Parasitisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Dalam interaksi ini, pihak yang mendapat manfaat dikenali sebagai parasit, manakala pihak yang mendapat kerugian dikenali sebagai perumah. Contohnya, sengkenit dan kucing. Sengkenit menghisap darah haiwan perumah seperti kucing. Kucing akan berasa gatal dan kehilangan darah. Tahukah kamu, parasitisme juga berlaku antara haiwan dan manusia. Cacing pita ialah parasit yang menyerap makanan di dalam usus seperti usus manusia. Perumah boleh mendapat penyakit atau kehilangan berat badan. Simbiosis yang ketiga ialah komensalisme. Komensalisme ialah interaksi yang memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi tidak merugikan atau memberikan manfaat kepada pihak lain. Contoh komensalisme ialah ketam dengan teritip. Teritip mendapat pengangkutan percuma apabila melekatkan dirinya pada cangkerang ketam. Selain itu, ikan jerung dan ikan remora juga merupakan komensalisme. Ikan remora melekatkan dirinya pada badan ikan jerung. Ikan remora mendapat pengangkutan, perlindungan percuma dan cebisan makanan yang terlepas daripada mulut ikan jerung. Jumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Assalamualaikum.